Hidup ini sukar, tetapi ia sentiasa penuh dengan kebahagiaan untuk Finn dan Pinky. Senyuman ceria sentiasa terpancar di wajah mereka. Dengan langkah penuh harapan dan ketawa jelas, seluruh jalan kelihatan cerah dengan kegembiraan sederhana mereka. Sis, kami di sini. Baiklah. Duduk sini. Okey. Tunggu saya. Baik. Gelang-gelang ini masih terasa seperti baru. Saya ada hadiah untuk awak. Tada! Adakah dua gelang ini kelihatan cantik? Cantik. Ada pasang kadar untuk kawek. Baik. Bagi dua beradik itu, walaupun barang yang mudah menjadi harta berharga, membawa keseronokan sepanjang hari. Cantik! Saya lapar. Tunggu sekejap. Saya ada satu keping roti sahaja lagi. Cepat makan. Tidak. Saya tidak mahu makan itu. Saya mahu ayam goreng. Ayam goreng? Ah, saya ada idea. Tunggu sekejap. Semua orang persembahan akan bermula. Ada pertunjukan di sana. Baik. Pergi. Jom pergi. Apa itu? Saya tidak tahu. Untuk mencari wang bagi membeli makanan sedap untuk adik perempuannya, Finn menggunakan kemahiran seni mempertahankan dirinya untuk mencari rezeki. Walau bagaimanapun, semasa dia sibuk membuat persembahan, dia tidak menyadari bahawa Pinky perlahan-lahan tertarik dengan perhatian tersebut. Ais krim! Ais krim! Ais krim! Ini adalah persembahan seterusnya. Itu kelakar. Dia berbakat. Hebat! Terima kasih banyak. Sokong dia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Bye. Bye. Hei, berhenti. Terima kasih banyak. Banyaknya wang. Pinky, saya dapat duit. Pinky? Pinky! Di mana awak, Pinky? Pinky, saya buat duit. Apabila Pinky berhenti, dia menyadari bahawa dia telah sesat di tempat yang tidak dikenali. Hah? Di mana gerai ais krim? Tetapi di mana saya? Finn, di mana awak? Finn! Di mana anda? Abang.
bersedia seorang diri? Di mana ibu bapa anda? Saya tidak mempunyai ibu bapa. Saya juga tidak mempunyai rumah. Oh, sayang. Adakah wanita yang jadi ke rumah tiba mulai sekarang siapa akan menjadi wajibnya? Ya. Pergi. Pinky! Di mana kamu? Di mana kamu, Pinky? Encik! Apa? Adakah anda nampak adik perempuan saya? Saya tidak melihat dia. Pinky! Adik saya! Di manakah anda, Pinky? Kakak saya! Ambillah kuih. Ya. Tunggu sebentar. Cuba pakaian ini. Sudah pasti. Nasib baik, Pinky bertemu dengan Mary yang menjaga dan merawatnya dengan lembut seperti anaknya sendiri. Wah, ini nampak hebat. Gadis baik. Masa berlalu dengan tenang seperti angin sepoi-sepoi dan dalam sekelip mata, beberapa tahun telah berlalu. Pinky telah dewasa menjadi seorang gadis yang cantik dan menawan, tetapi wajahnya menunjukkan pandangan yang bangga dan jauh. Pengawal. Ya? Saya bosan sangat. Sediakan beberapa perkara, saya nak keluar dan berseronok. Baiklah. Dan ia bukan sekadar perasaan yang berlalu. Cara Pinky melayan pengawal jelas menunjukkan sifatnya yang bangga, dingin dan jauh. Pengawal, kenapa lambat sangat? Gadis muda. Pinky! Awak okey? Mam, saya baik-baik sahaja. Apa masalah awak? Tak boleh buat kerja ke? Kamu pengawal pribadi saya dan kamu biarkan saya jatuh? Kamu dipecat. Kamu tidak bekerja di sini lagi. Ibu melihat kejadian itu dan berpaling dengan senyap, merasa tidak berdaya di dalam. Dia tidak faham mengapa anak perempuan kecilnya boleh memperlakukan orang lain seperti ini. Pengawal itu berjalan pergi sendirian dengan air mata yang mengalir perlahan. Mak, carikan saya pengawal pribadi baru. Saya akan keluar dulu. Tinggal di rumah sangat membosankan. Kini tiba masanya untuk Mary mencari pengawal baru untuk Pinky. Seseorang yang boleh berada di sisinya, melindunginya, dan berjalan bersamanya mulai sekarang. Persembahan jalanan dengan cepat menarik perhatian Pinky. Kerana sifatnya yang suka bermain-main dan ingin tahu, dia melangkah lebih dekat untuk melihat apa yang sedang berlaku. Bagus! Pergerakan Marshall kelihatan peliknya biasa. Budak di hadapan terasa sangat dekat. Dan matanya, gerak isyarat, dan posturnya semua kelihatan seperti sesuatu yang pernah dilihat sebelum ini.
Dia merasa gembira ketika tepukan gemuruh dari orang ramai memenuhi udara. Tetapi sejurus selepas itu, matanya tiba-tiba terhenti, tertarik kepada sesuatu yang dikenali. Gelang di pergelangan tangan Pinky. Saya ada hadiah untuk awak. Sangat cantik. Kebenaran telah didedahkan. Budak lelaki itu ialah Finn, abang Pinky yang telah lama hilang sejak zaman kanak-kanak. Maaf semua. Jumpa lagi lain kali. Kemana dia pergi? Dengan kakaknya betul-betul di hadapannya, Finn tidak boleh teragak-agak lagi. Dia segera berlari mengejarnya. Apa itu? Pinky. Anda adalah Pinky kan? Ini saya. Saya Finn, bang awak. Saya abang awak, Pinky. Lihat. Kenangan tentang kakaknya dari zaman kanak-kanak perlahan-lahan kembali ke ingatan Pinky. Bagaimana dia akan bertindak balas? Adakah Pinky akan menerima abang yang telah lama terpisah daripadanya? Akhirnya saya jumpa awak, Pinky. Saya sangat rindukan awak, Pinky. Tidak, lepaskan saya. Saya ada kehidupan yang baik sekarang. Berhenti mencari saya. Apa yang awak baru cakap, Pinky? Abang awak, Pinky. Jangan ganggu. Saya tidak ada abang seperti awak. Taksi, taksi. Pinky. 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 Pinky bukan gadis seperti itu. Finn tidak menyangka kehidupan Pinky begitu mewah sekarang. Bagaimana dia boleh mendekati dia lagi? Matanya berhenti pada satu kertas, mencari seorang pengawal. Dia berfikir sejenak, dan kemudian satu idea tiba-tiba datang ke dalam fikirannya. Setelah bersiap untuk seketika, Finn melangkah keluar dengan penampilan yang kemas dan bergaya. Namun, masih terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Perkara seperti ini tidak pernah sukar untuk Finn. Di mana anda berada? Tidak, Ibu. Baiklah, jangan bersedih. Ya. Hai, Puan Cik. Siapakah anda? Saya adalah saya. Tuan, saya di sini untuk memohon sebagai pengawal pribadi. Sekadar makluman, pekerjaan ini mencabar. Boleh awak uruskannya? Lebah itu muncul pada waktu yang tepat. Inilah peluang sempurna untuk Finn menunjukkan kemahirannya di hadapan Mary dan Pinky. Hebat! Memang hebat! Awak diterima! Terima kasih, Cik Puan. Jadi kamu akan tinggal di sini dengan Pinky. Saya pergi kerja. Baiklah, sila Puan. Selamat tinggal, Emma. Jumpa lagi. Pengawal pribadi? Ya, ini saya. Saya mau sedikit air kelapa. Akan tiba sekejap lagi. Finn benar-benar seorang budak yang mahir. Bukan sahaja pandai dalam seni mempertahankan diri, tetapi juga melakukan perkara-perkara mudah seperti memotong kelapa dengan baik. Wow! Itu hebat! Belum habis lagi.
Maaf! Tolong cikgu! Terima kasih banyak. Anda adalah pengawal peribadi terbaik pernah. Terima kasih. Mulai sekarang saya tu akan menjaga anda seperti adik perempuan saya. Sangat bosan. Si! Anda masa menonton persembahan saya. Finn menunjukkan kemahirannya untuk menggembirakan adiknya dengan mempamerkan gerakan seni mempertahankan diri yang kuat dan cantik. Aksinya yang jelas dan lancar membuatkan Pinky sangat teruja. Matanya bersinar dengan penuh keajaiban. Namun, terlalu fokus pada prestasi, Finn melakukan kesilapan yang cuai. Pakaian pengawalnya tiba-tiba terlerai dan identiti sebenarnya terdedah tepat di hadapan Pinky. Kenapa awak? Awak datang ke rumah saya dengan sengaja. Pinky Tyson. Pinky, saya cuma nak jaga awak. Saya tidak mempunyai abang. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Pinky, saya... Oh, wait. Pergi, jom pergi. Keluar. Baiklah kemudian. Pergi. Saya akan pergi. Finn berjalan pergi sendirian. Kesedihan jelas di wajahnya. Bagi Pinky, dia langsung tidak rasa bersalah tentang bagaimana dia melayan abangnya. Namun, apa yang berlaku seterusnya pasti akan membuatnya merasa kesal. Oh, tidak! Jangan pandang saya! Hello, gadis kecil! Apakah kamu ketawa? Berikan saya barang kemas itu. Secepat! Orang jahat. Diam! Lelaki Hei, jahat. diam! Pinky! Tolong saya. Jangan sentuh kakak perempuan saya. Awak! Tonton saya! Dengan gerakan pantas dan tajam, Finn cepat-cepat menghentikan semua gerakan pembuat masalah. Ayo. Dan kini tiba giliran Finn untuk membalas setiap langkah dengan kuat dan tepat. Si pembuat onar hanya mampu berdiri terkejut dengan kekuatan dan keberanian Finn. Oh tidak! Begitu kuat! Belum tamat lagi. Hei, tunggu! Tunggu! Saya menyerah! Berikan saya telefon anda. Abang! Pegawai. Abang!
Ikut saya. Terima kasih. Pinky, awak okey? Saya okey. Terima kasih kerana menolong saya. Abang, saya minta maaf sangat. Saya tak patut layan adik saya macam tu. Kakak, jangan risau. Asalkan kamu selamat. Ayah terberaisis. Apa yang berlaku, Pinky? Siapa lelaki muda ini? Di mana pengawal pribadi? Dia pengawal pribadi dan juga abang saya yang telah lama hilang. Kami bertemu lagi secara kebetulan. Betul ke? Ya. Puan! Boleh saya? Kerapkah anda melawat Pinky? Itu tidak perlu. Orang sekarang serai menikah akan tinggal dengan saya dan Pinky. Ikut aku manji serkor. Benarkah, Puan? Terima kasih, Puan. Jadi, abang dan adik berjumpa semula. Mulai sekarang, rumah Mary mempunyai seorang lagi ahli, dipenuhi dengan kasih sayang dan kehangatan.